Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya akan ajar korang macam mana nak bayar bil U-Mobile guna apps My U-Mobile. Senang sahaja. First kali korang perlu install dulu software ni, My U-Mobile ni, dekat Google Play Store ataupun dekat App Store dekat iPhone lah. Pergi dekat Play Store ataupun App Store, cari My U-Mobile, install dulu software ni. Okey, selepas siap install, buka saja software tu. Lepas tu nanti korang akan nampak satu page macam ni lah. Okey, first kali korang pergi dekat login Pergi dekat login ni. Lepas tu korang masuk saja nombor telefon korang dekat sini. Lepas masuk nombor phone tu, lepas tu korang tekan get OTP. Lepas tekan get OTP, nanti dia akan hantar nombor PIN lah. Dia hantar mesej. Dekat mesej tu ada nombor PIN. Masuk nombor PIN ni dekat bawah ni. Okey, ni saya try buat dulu . Okey, selepas masuk nombor PIN, lepas tu tekan saja login ni. Tekan login ni. Okey, nanti dia akan keluar page macam ni lah. Nanti sebelum dia keluar page ni, biasanya keluar satu kotak hitam tu. Korang pakau-pakau je lah kotak tu. Okey, satu lagi sebelum saya teruskan ni, korang kena ingat U-Mobile ni dia ada 4B, tarikh B. Sama ada 1 hari bulan, 7 hari bulan, 15 hari bulan ataupun 21. Okey, contohnya macam yang B sekarang ni, dia tarikh dia 15. Okey, maksudnya bil ni akan keluar setiap 15 hari bulan. Kalau dia keluar sini 14 ke, maknanya 15 lah tu. Ataupun sini keluar 31 ke, maknanya 1 hari bulan. Kalau sini contoh dia keluar 20, maknanya bil korang 21. Okey, faham? Dia ada 4 je tarikh. 1, 7, 15, 21. Okey. Yang kedua, kalau korang nampak tanda negatif macam ni, maknanya tak perlu bayar bil lagi. Ini maksudnya korang ada terlebih bayar. Negatif, maknanya tak perlu bayar bil lagi lah. Okey, tunggu 15 hari bulan ni baru bayar bil. Kalau negatif ni hilang, baru start bayar bil. Okey, untuk buka ni korang pergi dekat check bil ni, view bil. Buka saja view bil ni. Okey, yang ni jumlah yang bil akan keluar untuk next bil. Maksudnya jumlah ni tak perlu bayar, cuma korang kena standby saja duit. Yang ni akan keluar bil RM42 ni. Bil ni akan keluar pada 17 Julai. Contoh 17 Julai ni akan keluar bil yang 42 ni. Jadi korang tak perlu bayar yang 42 ni, sebab kat atas ni ada RM10 ni negatif. Jadi 42 tolak dengan RM10 ni. Jadi korang yang perlu bayar untuk 15 Julai ni 32 sahaja, lebih kurang gitu saja. Yang ni cuma nilai yang kena standby bukan yang kena bayar ni. Yang kena bayar atas. Macam kes ni dia negatif, jadi tak perlu bayar lagi lah. Kalau negatif ni hilang, baru start bayar bil. Cara bayar bil, kalau contohnya tak ada negatif ni, nanti dia akan keluar nilai sini. Contohnya RM10. Maknanya kena bayar lah. Kalau kosong ni maknanya tak perlu bayar lagi. Okey, tapi in case kalau korang nak bayar awal, tak ada masalah pun. Korang tolak menu je lah. Contoh 42 tolak dengan RM10. Jadi korang bayar je lah sini RM30 ataupun 34 ke 35 atas korang, tak ada masalah. Contoh cara nak bayar dia, saya buat contoh payment RM1 saja nak buat. Contoh saja RM1 saja. Lepas tu korang pergi dekat Pay Now kat bawah ni. Tekan Pay Now. Lepas tu nanti pilih yang online banking. Ataupun mana-mana lah, Visa ke, mudah. Kalau korang ada online banking lah. Tekan online banking. Lepas tu tekan proceed. Lepas tu korang pilih bank macam biasa. Kalau korang biasa main dengan bank online banking, fahamlah step ni. Contoh bank rakyat. Lepas tu korang tekan kotak ni, please agree. Lepas tu korang tekan submit. Lepas tu ikut instruction macam biasalah. Kalau korang biasa main online banking, memang tahu lah benda ni. Ataupun nak beli Shopee ke, memang akan tahu perkara ni. Sangat mudah. Okey, itu saja. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh tanya balik lah. Tapi perlu ingat lah, kalau ada negatif ni maknanya
B ni tak perlu bayar lagi. Jadi tunggu next bill ni. Contoh kalau 15 lah, kalau 1 lah, kalau 21 lah. Sama saja perkiraan dia. Okey, kalau satu lagi contohnya lah, Bika Running, contoh ni tarikh dia 15 bulan hari ni contoh, tapi nilai dia stay RM10. Korang main refresh macam ni. Korang main tarik refresh lah, tarik refresh. Nanti dia akan update lah ni. Kalau stay harga yang sama, maknanya belum ada bill lagi lah tu. Okay, kalau ada apa korang tak faham, boleh korang komen kat bawah. Okay, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.